Kotor. Cici, Cici habis mandi. Cici pula. Okey. Cica, mana air dalam bathtub tu, Cica? Cica buang ke? Cici kan dah pakai. Kita buang lah. Kenapa nak kena simpan pula? Kotor. Dia ni. Minasan mesti pelik kan kenapa diorang share air dekat bathtub tu kan? Dekat Jepun minasan, diorang ada satu kaca di mana semua air dalam bathtub tu diorang akan share satu family apabila mandi, tapi ikut giliran lah. Mungkin minasan rasa, kotornya duk share air ni. Jangan risau sebab sebelum diorang masuk ke dalam bathtub tu, diorang akan pastikan diorang akan bersihkan satu badan dulu, dan baru diorang akan masuk dalam bathtub tersebut. Jadi minasan, kalau minasan duduk dengan host family dekat Jepun, minasan pastikan basuh badan dulu bersih-bersih baru masuk dalam bathtub tu, dan lepas habis mandi dekat bathtub tu kan, minasan keluar dan jangan buang air tersebut kalau ada orang lain yang akan masuk selepas minasan. Oh, okey. Tapi kan, Cici selalu perasan kalau dekat Jepun ni mesti ada OVO bathtub. Tapi minasan sanggup tak nak kongsi air bathtub dengan orang lain?